Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana terus bersama kami dalam laporan terkini yang membawakan perkembangan semasa berkaitan isu pengeluaran KWSP Akaun 1 yang kembali hangat diperkatakan dalam kalangan rakyat Malaysia. Dalam beberapa minggu kebelakangan ini, pelbagai reaksi dan persoalan diterima khususnya daripada pencarum yang ingin mengetahui pendirian sebenar pihak kerajaan serta peluang realistik untuk tuntutan ini diluluskan. Secara terus terang, berdasarkan perkembangan semasa dan rekod terdahulu, pendirian kerajaan terhadap pengeluaran Akaun 1 dilihat masih kekal berhati-hati dan tidak cenderung untuk dilaksanakan secara terbuka. Sejak awal lagi, pelbagai pendekatan telah diperkenalkan sebagai alternatif, termasuk kemudahan pinjaman bercagar serta pengenalan Akaun 3 fleksibel. Langkah ini dilihat sebagai usaha menyediakan akses kewangan kecemasan tanpa menjejaskan simpanan persaraan dalam Akaun 1. Dalam masa yang sama, ia juga menunjukkan bahawa keutamaan kerajaan masih tertumpu kepada perlindungan simpanan jangka panjang pencarum. Dalam konteks tuntutan yang dibawa oleh pelbagai pihak termasuk NGO seperti PGIRM, persoalan utama kini adalah sama ada usaha ini mampu mencapai kejayaan. Realitinya, sebarang kemungkinan kelulusan hanya berpotensi berlaku sekiranya terdapat desakan berterusan dan sokongan kuat daripada pencarum sendiri. Sehingga kini, tuntutan ini telah berlarutan lebih 4 tahun dan memasuki fasa yang semakin kritikal. Walaupun pelbagai memorandum dan rayuan telah dikemukakan, respons rasmi yang jelas masih terhad. Perkembangan terbaru menunjukkan akan diadakan satu sesi pertemuan bersama pencarum yang melibatkan wakil tertentu pada pembukaan sidang Dewan Rakyat sekitar bulan 6. Namun, penyertaan adalah terhad kepada 100 individu sahaja dan ini hanyalah slot kehadiran, bukan bermaksud tuntutan tersebut terhad kepada jumlah itu. Penting untuk difahami bahawa sesi ini lebih kepada platform perbincangan dan penyampaian suara pencarum, bukannya jaminan kelulusan dasar. Dalam masa yang sama, terdapat juga pandangan yang menasihatkan agar pencarum tidak mengeluarkan simpanan mereka. Namun bagi sebahagian rakyat yang terkesan dengan tekanan kos sara hidup, isu ini bukan sekadar pilihan tetapi keperluan mendesak untuk kelangsungan hidup. Berdasarkan laporan semasa, kos sara hidup yang terus meningkat serta komitmen hutang isi rumah menjadi antara faktor utama yang mendorong sebahagian pencarum mendesak akses kepada simpanan mereka sendiri. Justru, isu ini kekal sebagai pertembungan antara keperluan jangka pendek rakyat dan kepentingan keselamatan kewangan jangka panjang. Kesimpulannya, kemungkinan untuk pengeluaran Akaun 1 secara bersasar tidak mustahil, namun ia tidak akan berlaku tanpa tekanan yang konsisten dan suara kolektif daripada pencarum sendiri. Terima kasih kerana mengikuti laporan ini. Jumpa lagi dalam video seterusnya.